So dekat rumah hutan ni kita buat aktiviti sempena bulan puasa. Dan hujung-hujung nak dekat raya ni kita buat aktiviti merewang. Merewang kita masak bubur lambuk ikan lunak. Kenapa ikan lunak? Sebab ikan lunak tu signature rumah hutan. So kita akan berikan kepada sekolah, madrasah dan juga agensi-agensi kerajaan yang banyaklah bantu kita dekat sini. So sekarang ni kita susun dulu, yang 500 kita nak buat agihan keluar. Assalamualaikum. Minta maaf baru balik umrah tadi. Assalamualaikum. Okey, dalamnya ada bubur, lepas tu kita ada bagi kopi, ada Mega Ratu. Mega Ratu cing. Orang mana? Mega Ratu memang power. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Bye. So kita dah tiba di lokasi yang seterusnya, iaitu di Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dekat Hulu Selangor. Dan kita ada sedikit sumbangan iaitu bubur lambuk ikan lunak. Kami bagi pihak jabatan mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bonda Rozita di atas sumbangan bubur lambuk pada hari ini, dan semoga segala sumbangan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pihak kami juga di kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kita buat lewang. Kita orang buatlah bubur lambuk. Tapi ni bubur lambuk ikan lunak lah ke. Oh ya, ni berapa ni? Cukup tak? Add-on signature kita. Terima kasih Yayasan Bonda Rozita. Okey tuan, Assalamualaikum. Kami daripada Rumah Hutan. So, jadi kita hujung-hujung Ramadan ni kita buat aktiviti tuan, CSR under Yayasan Bonda Rozita Ibrahim. Okey. So jadi kita buat aktiviti merewang, kita masak bubur lambuk lah, bubur lambuk ikan lunak. Pada saya satu usaha yang baik, satu pendekatan yang baik, puan-puan lah untuk merapatkan hubungan dan juga program sosial CSR lah, antara rumah bonda, rumah hutan bonda dengan mana-mana agensi kerajaan ataupun mana yang kenalan-kenalan ataupun customer rumah hutan bonda. Kepada semua kaki tangan, semua staf rumah hutan bonda, maaf dengan ucapan selamat Raya Aidilfitri dan maaf zahir dan batin. Kami dari Balai Bomba Kuala Kubu Baru mengucapkan terima kasih kepada Rumah Hutan Bonda atas perkongsian bubur lambuk lunak serta mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, baiklah cikgu, untuk hari ini sebenarnya kami datang untuk buat CSR. Kita akan bagilah sedikit bubur lambuk. Yang specialnya kita letak juga kita punya signature rumah hutan tu ada ikan lunak cikgu. Terima kasih kepada Bonda kerana memberikan sedikit sumbangan buat kami di SK Bandar Batuan Kali untuk sesi petang. InsyaAllah barang yang diberi akan kami gunakan sebaik-baiknya lah. Moga murah rezeki Bonda kerana memberikan sumbangan kepada kami semua. Terima kasih. Alhamdulillah selesai sudah CSR bubur lambuk daripada Rumah Hutan Terapi Alam dan diadakan di sekolah-sekolah, madrasah dan jabatan kerajaan kawasan terdekat di Rumah Hutan Terapi Alam. Mudah-mudahan di tahun hadapan ada rezeki lagi, Bonda akan berbahagi rezeki mengambil keberkatan bulan Ramadan Al-Mubarak. Selamat Raya.